Kali ni Abah ambil kepala baung ni. Siput sedut. Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cafe 57, 1 hari bulan 12, 2025 tutup. Tiap-tiap hari Senin tutup kan. So kita orang nak pergi JJCM. JJCM kali ni ke mana? Kerembau, Gombau lagi. Kita nak ulang lagi kedai kat teh. Abah kau nak cari baung. Dia kalau tak dapat makan baung kan, menggigil badan domam badan ni nak cari baung lah ni kat kedai kat teh. Dah sampai. Orang daripada Hulu Langat dah dalam 90 km. Sanggup pergi ke Gombau ni. Ni kedai kat teh. Ambil apa? Baung. Kali ni Abah ambil kepala baung ni. Siput sedut. Setiap kali datang ibu mesti ambil fajiri ni. Fajiri terung. Sebab fajiri enak sangat. You all kalau datang sini mesti ambil fajiri ni. Abah ni favourite dia. Fajiri dan ambil siap-siap fajiri terung. Sedap ni paru. Pelbagai ulaman. Recommend buat you all. Boleh datang kedai kat teh di Rembau. Abah sibuk ambil gambar. Nak bagikan kawan lah tu. Ibu kalau makan mesti nak ikan goreng. Kalau tak makan ikan goreng macam tak selera makan. Dapat pula ni bubur percuma. Hari ni bubur apa ni? Ni apa ni bang? Bubur apa ni? Hari tu kita datang bubur pulut hitam ni, dapat bubur Bali. Sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang lah. Bubur pisang. Macam mana perasaan bang dah sampai kedai kat teh ni? Lega. Kalau domam tu boleh kobah lah. Lagi dah dapat baung kan? Baung salai, kepala baung salai. Hari ni dia tangkap kepala. Jangan tak tahu. Okey. Jom kita makan. Sodut. Lepas tu apa? Siput sodut. Siput sodut pula tu kan. Amboi menyodot-nyodot lepas ni kan. Okey, jom kita makan. Jom buat makan semua. Bismillah.